Macam mana nak ada perasaan? Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada sunnah ini saya sebut 100 sunnah yang ditinggalkan. Ada 100 sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Salah satu sunnah yang ditinggalkan sekarang adalah mencantikkan haiwan korban. Mana ada orang buat ada sekarang? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah kita pada malam ini berkenaan selamat datang Zulhijjah, iaitu bulan di mana di dalamnya sangat berkait rapat dengan haji. Dan malam ni kita sedang menelusuri terowong sirah. Kita berada di relung sejarah, melihat bagaimana haji ini yang dah wujud tahun 2000 sebelum Masihi lagi, yang dah berusia 4024 tahun dah, ritual haji ini sampai hari ini masih dilaksanakan. Sebelum saya mengulas lebih lanjut, kita mohon izin kepada jemaah yang nak mendirikan sembahyang isyak cepat. Kita mohon izin untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan untuk memberi peluang pada saya menghabiskan huraian pada malam ni. Izin ini perlu didapatkan sebab orang yang sembahyang lebih berhak untuk berada dalam surau masjid berbanding orang yang ceramah. Jadi kita mohon izin lah ya. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita cerita 4024 tahun dulu Nabi Ibrahim asaskan haji. Semuanya berjalan ikut dia punya millah dia. Dia punya syariat yang begitu bagus dan diteruskan oleh Nabi SAW. Tetapi in between, daripada zaman Nabi Ibrahim membawa nak menyampai ke zaman Nabi kita 1000 tahun lebih, hampir 2000 tahun, berlaku pula kerosakan. Kenapa berlaku kerosakan? Sebab zaman begitu lama, syariat orang dah semakin tinggal. Jadi haji itu yang asalnya bagus jadi rosak, dah bercampur bau. Apa contoh-contohnya? Tadi kita sebut antaranya Aisyah sendiri mengatakan haji dulu resis. Kalau Quraisy saja, tak nak campur dengan bangsa lain. Bahkan kalau wukuf pun di Muzdalifah, dia tak nak duduk di Arafah. Wa kana sairul Arab yaqifuna bi Arafah. Adapun Arab yang lain semua wukuf dekat Arafah. Puak-puak Quraisy tak nak. Falamma ja'al Islam amara Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya Arafatin fayaqifa biha summa yufidha minha, fadzalika qaulu azza wa jalla thumma afidu min haitsu afadhan nas. Bila Islam datang, kata Aisyah, Allah perintahkan Nabi untuk kumpulkan wukuf ini di Arafah sahaja, tak boleh lain daripada itu. Itu satu contoh kerosakan yang dibuat oleh orang-orang jahiliah selepas daripada Nabi Ibrahim. Kerosakan yang kedua adalah dia buat kasta-kasta ni. Orang yang kasta tinggi, maknanya grade 54 ke atas lah kalau contohnya, semua buat haji ada pakaian. Tetapi untuk orang yang kasta rendah bertelanjang. Rupanya yang disebut tawaf bertelanjang itu bukan semua, orang yang grade bawah saja. Kata Urwah radhiyallahu anhu, kana an-nas yatufuna fil jahiliyyah uratan illa al-humsa. Zaman jahiliah dulu, kata Urwah, orang tawaf di keliling Kaabah semua bertelanjang kecuali al-humsa. Siapa Hums? Hums ini adalah nama lain bagi Quraisy. Orang Quraisy, kanat humsu yahtasibuna 'ala an-nasi yu'ti ar-rajulu thiyab yatufu fiha wa tu'ti al-mar'ata thiyab tatufu fiha. Puak-puak Quraisy, dia kalau dia sama dia semua pakai baju. Kalau dia kata, oh, ente Quraisy, oh ambil ini baju, ente pakai ini baju, kita tawaf lah. Yang perempuan pun sama, ente Quraisy, Quraisy, ambil ini baju, mari tawaf. Ente Quraisy, ana bukan turis, ana Jawa bagi contoh. Faman lam yuti' humsa tafal bi bait uryanan. Siapa bukan keturunan Humus ataupun Quraisy, tawaf dengan telanjang saja.
zaman itu. Jadi bila sampai ketika Abu Bakar buat haji yang first, delegasi yang Nabi hantar, yang ada Ali sekali, 10 Zulhijjah hari raya Korban, Sayyidina Ali dalam riwayat dia telah berdiri, dia mengumumkan perintah atau titah perintah daripada Nabi kepada seluruh jemaah yang datang, an la yahujja ba'dal ami musyrikun wa la yatufa bil baiti uryanun. Manusia, lepas daripada ni orang bukan Islam, orang musyrik tak dibenarkan lagi buat haji. Kau cari tempat lain, kau jangan buat haji di sini. Dan tak dibenarkan lagi orang bertelanjang dekat dengan tawaf, semasa tawaf. Tak kira kau keturunan apa, semua orang pakai benda yang sama. Jadi inilah haji yang duduknya di dalam bulan Zulhijjah ini. Saya tidak nak cerita Al-Haji sangat, kan jadi kursus haji pula. Hadirin hadirat sekalian, maka Zulhijjah yang nak datang lagi seminggu ini, saya sebut di awal tadi, orang kita dia tak perasan Zulhijjah ni bulan mulia. Sebab kita nampak bulan mulia adalah Ramadan. Bila tanya kenapa kau nampak Ramadan mulia? Oh, Ramadan ada Lailatul Qadar. Hello, Ramadan ada Lailatul Qadar. Zulhijjah 9 sampai 13 ada korban dengan haji. Bulan Ramadan ada benda tu? Tak ada. Haji dengan korban itu boleh buat Zulhijjah saja. Haji pula ada satu tarikh namanya 9 Zulhijjah. Apa benda 9 Zulhijjah? Hari wukuf Arafah. Hari wukuf ni hari paling utama dalam setahun. Lailatul Qadar pun kalah. Dalam setahun, hari paling afdal adalah hari Arafah. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang ceraikan isteri dia dengan kata-kata, aku ceraikan kau pada hari paling utama. Dia tak sebut hari apa. Aku ceraikan kau pada hari paling utama. Jadi masuk 9 Zulhijjah hari Arafah, hari wukuf, jatuh talak. Hari paling utama sekali. Kenapa paling utama? Kerana pada 9 Zulhijjah syaitan menyorok semua. Syaitan tak ada. Macam bulan Ramadan, syaitan dia PKP saja. Dia dipenjarakan atau diperintah kawalan pergerakan diperketatkan saja. 9 Zulhijjah dia lari lintang pukang. Begitu takut dia. Kenapa dia takut? Kerana melihat malaikat jutaan bilion turun. Sehingga syaitan mengatakan kami tak pernah tengok banyak ni malaikat kecuali masa perang Badar. Itu ada hadis-hadisnya. Sebab itu mari tuan-tuan, Zulhijjah ni jangan tinggal ibadat. Rugi. Okeylah ada orang tanya, sebab kita ni kan mazhab Ramadan semua. Kita kok mana pun hati perut Ramadan. Saya ustaz ibadat Ramadan, mula lain tak adalah. Apa Ramadan kalau versus Zulhijjah? Apa dia punya beza dia? Dia begini, kata Abi Bakrah radhiyallahu an, syahrani la yanqusani. Ada 2 bulan yang pahala takkan berkurang. Ini Nabi sebut. Ada 2 bulan pahala takkan kurang. Syahra'idin. Dua-dua tu juga ada perayaan. Padanya hari raya. Ramadan wa Zulhijjah. Nabi kata 2 bulan ni tak akan berkurang pahala, iaitu Ramadan dan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita tengok hadis ni, Nabi menggandingkan Zulhijjah dengan Ramadan. Ini nak beri motivasi pada kita bahawa Zulhijjah yang kita nak jumpa minggu depan ini, pahala kita takkan berkurang. Barangkali dilipat gandakan sama macam Ramadan. Sebab itu kata Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, wal layalil ashrul awakhir min Ramadan afdal min layali ashri Zulhijjah. Malam 10 akhir Ramadan lebih mulia daripada malam 10 awal Zulhijjah. Tetapi ayamu ashrin Zulhijjah afdal min ayamil ashri min Ramadan. 10 hari waktu siang awal Zulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari siang bulan Ramadan. Ramadan dia jadi legend sebab malam dia. Qiyamul Lail, ada tarawih, ada intikaf, ada Lailatul Qadar, nama pun Lailatul Qadar, malam. Tetapi Zulhijjah dia legend siang dia. Siang dia lebih mulia daripada siang Ramadan. Ramadan malamnya lebih mulia daripada malam Zulhijjah.
Apa sebab siangnya bulan Zulhijjah lebih mulia daripada siangnya bulan Ramadan? Wa fiha yaumu Arafah wa yaumun nahri wa yaumut tarwiyah. Kerana kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, pada hari siangnya bulan Zulhijjah dia ada 3 perkara yang tak ada pada bulan lain. Pertama, hari Arafah, hari wukuf. Yang kedua, hari korban. Yang ketiga, hari tarwiyah. Apa makna tarwiyah? Kata Ibn Qudamah, tarwiyah ini kait dengan Nabi Ibrahim juga. Dia selepas dia mimpi sembelih anak dia Ismail, seharian baginda berfikir-fikir, bertanya-tanya. Ini arahan ke mainan mimpi setan ke apa, dia duk bertanya-tanya. Jadi bertanya-tanya ni diistilahkan sebagai yurawi. Yurawi ni bertanya-tanya. Jadi dinamakan hari tarwiyah. Pada 8 Zulhijjah juga, kalau dulu jemaah haji daripada Mekah, dia akan pergi ke Mina untuk bermalam. Esoknya 9 baru dia pergi ke Arafah. Jadi bila dia di Mina, dia akan siapkan bekalan air itu untuk nak dibawa untuk wukuf di Arafah. Jadi menyiapkan bekalan air itu dia panggil yatarawawna. Macam kita sekarang ni dah tak ada begini. Kita 8 Zulhijjah, yang tuan-tuan dah pergi haji, kita terus pergi Arafah saja, tak pergi Mina. Kita pergi Mina kemudian. Ni aturan barulah, tak tahulah sesat ke tak sesat, tapi itulah yang diaturkan sekarang. Mana kita 8 hari bulan pergi ke Arafah terus. Taruh beg, duduk dalam kemah. Tidur 1 malam, hari esok 9 siang tu kita relax, prepare. Tengah hari kita start wukuf. Lepas tu kita start lah lepas Zuhur tu sampai Maghrib wukuf. Habis main Maghrib, main Isyak jamak, kita akan ke Musdalifah. Musdalifah kutip batu. Kemudian kita mabit sekejap, masuk sebahagian malam, masuk ke hari baru, kita naik bas, pergi pula ke Mina. Sampai di Mina, check in lah, panggil check in lah. Taruh beg, cari mana nak plug, cas bateri, cas telefon apa semua. Kalau kuat kaki, pergi melontar. Kalau tak kuat, tunggu hari esok. Itulah proses. Sekarang lah. Dulu tak. 8 Zulhijjah, terus saja pergi ke Mina. Sebab itu, kalau ditanya antara Ramadan dengan Zulhijjah, sebenarnya kata sebagian ulama, Zulhijjah diiktiraf paling mulia berbanding dengan Ramadan. Sehingga dalam satu hadis, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah sebut, Sayyidu syuhuri syahru Ramadan. Penghulu segala bulan, Ramadan. Yes, dia penghulu segala bulan. Tetapi a'zamahuma hurmatan Zulhijjah. Tapi walaupun Ramadan ni raja segala bulan, tetapi bulan yang paling tinggi dan agung kehormatannya adalah Zulhijjah. Ni hadis riwayat Imam Baihaqi, direkodkan dalam kitab Syu'abul Iman, hadis nombor 3479. Zulhijjah lebih tinggi kedudukannya. Apa sebab? Tadi dah disebutkan. Pada Zulhijjah ni dia punya kemuliaan duduk daripada 1 sampai 10 hari bulan. Jadi tuan-tuan doakan panjang umur, murah rezeki. Hari Sabtu nanti masuk 1 Zulhijjah, start 1 sampai 10. Oh, ini adalah time frame yang sangat mulia. Kita kan kalau 21 Ramadan sampai 30, kita memburu Lailatul Qadar. Untuk Zulhijjah, time frame dia 1 sampai 10. Ada momen dia yang sangat istimewa. Sebab itu Nabi menyebut, ma min ayamin amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam, yakni ayamil ashirin. Tidak ada satu amal yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Sahabat yang jenis komando-komando ni tak puas hati. Ya Rasul, walal jihadu fisabilillah. Habis kami ni yang pergi perang jihad, takkan tak boleh lawan juga amalan 10 Syawal Zulhijjah pertama. Wala jihadu fisabilillah. Kata Nabi, jihad pun tak boleh challenge kecuali rajulun kharaja binafsi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Kecuali engkau keluar operasi, kau tak balik-balik, kau terus je operasi sampai bila-bila. Mustahil kan? Jadi kalau mustahil, kau ibadatlah 10 Zulhijjah yang pertama. Ni hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dengan Imam Ahmad. Jadi jangan
sia-siakan 10 Zulhijjah yang pertama. Sebab itu kalangan mufassirin, jumhurlah daripada kalangan salafus saleh, Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Duha, Qatadah, apalagi Muqatil, semuanya sepakat bila mereka mengulas ayat surah Al-Fajr, ayat yang kedua, walayalin ashrin, demi malam yang 10. Kata mereka, yang disebut 10 itu bukan 10 akhir Ramadan, tapi 10 itu adalah 10 hari Zulhijjah yang pertama. Tafsir ini mereka kuatkan dengan satu hadis, innal ashra ashrul adha wal watra yaumu arafata wasyaf'a yaumu nahri. Yang dimaksudkan 10 hari itu adalah 10 hari yang ada Aidil Adha, dan yang ganjil itu adalah hari Arafah, sedangkan hari yang genap adalah hari kita menyembelih korban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi kita sebut 1 sampai 10. Hari yang paling baik sekali hari 9. 9 Zulhijjah kerana dia adalah hari Arafah, hari paling utama sepanjang tahun. Syaitan jadi hina pada 9 Zulhijjah. Begitu malu sekali syaitan, sehingga kan Allah Ta'ala pun akan membanggakan di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Innallaha la yubahil malaikata bi ahli arafatin yaqul unzuru ila ibadi sya'san ghabaran. Allah sindir balik kepada malaikat, hei malaikat, kau tengoklah manusia yang aku ciptakan ini. Mereka berwukuf di padang Arafah dalam keadaan kusut dan berdebu. Hebat tak makhluk aku ini? Malu malaikat. Kenapa malaikat malu? Dulu ketika Allah cipta Nabi Adam, siapa yang protes? Siapa yang mohon mencelah, minta laluan peraturan mesyuarat? Yang mintanya adalah malaikat. Peraturan saya tak bersetuju kita buat manusia. Kenapa tak boleh? Tuhan tanya. Manusia banyak bergaduh lah, politik siang malam, berpukul sana pukul sini. Biar kami je lah jadi yang berhormat. Malaikat tak ada nafsu. Dia pula promote diri dia pula dah. Allah Ta'ala jawab, aku lebih tahu. Demo tak tahu gapo satu. Sekali malaikat tengok manusia jadi baik, iktikaf Ramadan, boleh wukuf pula Arafah. Wow, hebat betul cipta. Allah pun bangga. Mu tengok, dulu mu underestimate kan? Ini aku punya ciptaan ini yang terbaik sekali. Sebab itulah 9 Zulhijjah nanti, tuan-tuan jangan lupa berdoa 9 Zulhijjah. Khairud doa, doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa hari Arafah. Sekarang ni ada pula admin netizen yang rajin mengira pula dah. Dia siap buat countdown pula dah. Dia kata, oh waktu Malaysia, waktu Saudi, waktu sekian-sekian ni, oh kita berdoa lah. Ngam-ngam masa ni orang tengah wukuf Arafah. Ada yang rajin lah, admin jenis rajin ya. Tak tahulah betul atau tidak kiraannya itu, tapi dia convert masa Saudi dengan waktu Malaysia. Cuma kita di Malaysia yang tak menunaikan haji, untuk 9 Zulhijjah nanti saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, puasalah. Puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah ni, Nabi janji, siapa puasa Arafah, dia hapuskan dosa advance tahun ke depan dan setahun yang ke belakang. Kalau kita puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelum. Tapi puasa Arafah sebelum dan selepas. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah Allah hapus dosa setahun sebelum dan setahun kemudian. Advance, belum buat dosa dah ampun dah. Hadis riwayat Muslim. Cuma jangan lepas puasa tu tuan-tuan pergi karaoke berdosa, peluk amoy macam-macam, urut kaki dengan amoy. Kau ni tak takut dosa? Aku advance tahun lah. Allah ampun lah, jangan begitu. Kan mati tengah urut kaki tak syok ha? Matilah dalam masjid baru syok. Dan ini sunnah Nabi. Kana Rasulullah yasumu tis'a Zulhijjah wa yawma Ashura wa thalathata ayyam min kulli syahrin awwal itsnain min syahril khamis. Kata isteri-isteri Nabi, Nabi ni biasa puasa 9 Zulhijjah, dia tak tinggal.
Dan dia kemudian puasa 10 Muharram, Ashura. Dan dia gemar puasa 3 hari setiap bulan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi saya menyuruh diri saya dan hadirin hadirat sekalian, masuk bulan Zulhijjah nanti, kita muliakan bulan ini. Sebab bulan ni Allah muliakan. Jadi kita bila Allah mulia, kita pun kena muliakan juga. Bagaimana cara memuliakannya? Pertama sekali, kurangkanlah benda-benda tak senonoh bulan Zulhijjah ini. Ini contoh sajalah, kok tuan-tuan ada di sini baru cadang nak buat karnival yang pelik-pelik. Zulhijjah ni break dululah. Kita respect. Masuk Muharram esok buatlah semula. Bukanlah suruh buat konsert yang maksudnya Zulhijjah ni mesti mau respect sikit lah. Tapi bulan Muharram pun mulia juga. Muharram pun jangan senang, tak payah buat teruslah lagi. Itu yang paling bagus lah. Tapi untuk kita nak kempen Zulhijjah ni elakkan benda hak tak senonoh sikit lah. Bukan kita nak marah orang artis apa, bukan, tak. Zulhijjah ni you kasih ubah sikit lah. Kalau menyanyi pun lebih pada assalatu wassalam, lebih gitu sikit lah. Jangan la jangan. Kita ada respect. Sebagaimana kita respect Ramadan kan. Ramadan kan kita respect. Ada artis yang tidak hijab misalnya, bulan Ramadan dia tutup, dia respect. Ini Ramadan. Yang biasa nampak dada ke peha, dia tutup sikit. Artis lelaki pun yang biasa seluar pendek kan, dia tutup lutut. Sebab kita rasa Ramadan ni bulan yang kita kena hormat. Sekarang kita nak cerita, bukan Ramadan je, Zulhijjah pun sama. You kena kurangkan benda-benda yang nampak you tak respect bulan ini. Itu satu. Yang kedua, ini bagi yang rajin, puasa. Yang ekstra rajin, puasa start daripada 1 sampai 9. Yang rajin sikit, 9 saja. Yang tak rajin langsung, tak puasa pun tak apa, tak ada masalah. Sebab puasa pada bulan Zulhijjah ni sebahagian daripada cara kita menghormati bulan Zulhijjah. Apatah lagi ini sunnah Nabi. Yang ketiga, selain pada puasa, banyak akan bertakbir. Bulan Zulhijjah ni kita kena banyak bertakbir. Takbir bukannya mesti takbir raya baru raya. Takbir raya kita kan sedih tuan-tuan, dah tak boleh balik kampung, sedih pula tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan takbir itu sangatlah. Takbir Allahu Akbar macam tuan-tuan zikir lepas maghrib tadi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka saksikan pelbagai manfaat yang Allah kurnia dan mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ini surah Al-Hajj ayat 28. Kata ulama tafsir, ayamin ma'lumat itu maknanya hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau tanya nak zikir apa, tak lain tak bukan tahlil, takbir, tahmid. Kata Ibn Umar, ma min ayamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayamil ashri fa akthiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Tidak ada satu hari yang mana amal soleh sangat mulia di sisi Allah kecuali amalan yang dibuat pada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka banyakkan tahlil, takbir, tahmid. Tahlil ni bukan tahlil ajak orang makan nasi di rumah tu, tidak. Tahlil ni membaca la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan masuk 1 Zulhijjah nanti banyakkan berzikirlah dalam kereta, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau panjang sangat, ada orang dia panjang lah ustaz, dahaga lah, masih nak minum air panjang. Okey, you takbir sudahlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang 10 hari. Ataupun tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan kita disuruh bertakbir ini bukan sekadar lepas sembahyang atau dalam masjid, tetapi digalakkan juga di luar rumah. Ini amalan salafus salih. Kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah bila 10 hari pertama Zulhijjah, mereka akan pergi ke mana-mana pun dia akan bertakbir, berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan wa yukabbirun nas,
Orang yang mendengar dia berzikir pun sama, menyaut. Jadi satu amalan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, dijadikan satu amalan. Begitu juga kata sahabat, kana Ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayami wa khalfas salawati wa ala firashi wa fi fustatihi wa majlisi wa mamsyahu tilkal ayami jami'ah. Ibnu Umar dia bertakbir 10 Zulhijjah yang pertama ini, lepas semayang dia buat, dia nak tidur dia buat, dia bangun daripada tidur dia buat, ketika mengemas rumah dia buat, duduk dalam majlis apa pun dia akan sentiasa bertakbir. Jadi jangan tinggalkan takbir ni. Musim lain kita buat takbir, okey, tak jadi masalah. Tapi buat bulan Zulhijjah itu lebih istimewa lagi. Sebab takbir ni ada 2 jenis, satu takbir mutlak, satu takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak ini kita tak kait dengan apa-apa waktu. Boleh kita buat di mana-mana, pasar, masjid, masa berjalan dalam kereta, masa pergi pasar malam ke makan roti canai ke apa. Sebut saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad masjid buat, surau buat. Itu kan kita akan takbir 3 hari. Jadi itu memang buatlah. Itu pun yang sedih, versi yang sedih lah. Allahu Akbar, Allah. Dia sedih sajalah. Kalau yang versi kita biar yang semangat. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kita nak memuliakan Zulhijjah nanti? Tuan-tuan mesti buat korban. Korban ni dia tidak wajib, tapi sunat muakkad alal kifayah. Dia adalah sunat yang dituntut kepada orang yang ada kemampuan. Siapa yang ada kemampuan tapi sengaja tak buat, hukumnya adalah makruh. Sunat muakkad bagi orang yang muslim, baligh, bebas atau merdeka, ada kemampuan. Kemampuan ni maknanya dia ada lebihan belanja selepas dia tolak nafkah yang utama. Dia tolak expenses dia yang basic. Mana susu anak apa, kita dah cukup tolak semua. Jangan kerana nak sembelih lembu, anak kita tukar daripada susu bagus pergi susu Cak Junjung saja. Jangan begitu. Nafkah kena bagus. Biasa makan beras Cak Rambutan ke apa, contohlah beras siam ke apa. Adik kerana nak tu kita makan roti sajalah. Bukan, dia mesti selesaikan you punya nafkah. Duit tuition anak, duit van, semua dah asing lah. Dah settle semua, ada balance. Tiba kau tak korban, makruh hukumnya. Tapi kalau dah tolak van, tolak makcik van, makcik apa, habis semua tolak pengasuh kedebuk-kedebak, tinggal RM5. RM5 korban apa? Terima je lah korban nanti hari raya. Tak payahlah pergi sampai nak berhutang-hutang. Dia alal kifayah. Tapi kalau ada balance, mesti kita korban. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kemampuan, ada balance lepas tolak nafkah, tapi sengaja tak nak korban, jangan dekat dengan masjid kami, kata Nabi. Mana Nabi tak nak tengok muka ini, kedekut luar biasa sangat ni. Korban satu bahagian ataupun seekor kambing mungkin besarlah bagi setengah orang yang tak ada duit. Tapi bagi orang yang ada duit, orang yang geng-geng hobi mahal, bagi dia okey je untuk korban ni sebenarnya. Sebab itu dalam kitab Iqna' dan banyak kitab disebut dimakruhkan orang yang sengaja tinggal ibadah korban kalau dah cukup syarat. Tahniah kepada tuan-tuan yang malam ni dah komit nak buat korban pada tahun ni. Tahniahlah kita ucapkan ya. Cuma ingat, balik pada Zulhijjah tadi, apakah hukum untuk orang yang nak buat korban bila masuk 1 Zulhijjah nanti? Untuk orang yang nak buat korban masuk Zulhijjah nanti adalah, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi pesan, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahlukum an yudahi fala ya'khudha min sya'rihi wala azfarihi syai'a hatta yudahi." Bila masuk 1 Zulhijjah, kata Nabi, dan kamu pula terdiri daripada orang yang dah niat nak buat korban, maka jangan engkau potong rambut dan memotong kuku engkau sampailah hari giliran korban kau dilaksanakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan yang nak korban, ni sehari 2 ni ada masa lagi nak potong rambut ke, nak trim janggut apa ke, nak potong kuku, boleh, tak ada masalah.
Hari Jumaat nanti standby, 1 hari bulan, Zulhijjah hari Sabtu, itu dah tak boleh potong kuku lagi. Tuan-tuan yang mana nak potong sebelum. Jangan masuk Zulhijjah, kuku dah sedia panjang, nak tunggu 10 hari tuan-tuan, macam lansui dah kuku panjang sangat. Takut orang kalau kita kerja restoran, lari orang nengok kuku je, kau nak tebas deket panjang macam ni, ngeri orang tengok. Jadinya potong siap-siap lah. Kuku kaki pun sama juga, jangan biar panjang sangat. Tak khusyuk orang semayang sebelah kita, tengah rukuk, Allah panjangnya kuku. Kita tahulah dia nak korban, tapi boleh kayuh perahu, panjang sangat. Maknanya kita 1 Zulhijjah hari Sabtu, patut Khamis tu boleh dah potong. Dia memang tak potong juga. Nak nunggu 10 hari memang macam jin lah panjangnya. Siap-siap. Tuan-tuan yang jenis cukur licin pun sama juga. Mana hari Sabtu 1 hari bulan, Jumaat malam tu cukur siap-siap. Jumaat malam jangan dah masuk 1 Zulhijjah lah. Mana hari Khamis tu, Jumaat siang tu cukur licin-licin. Licin betul. Jadi 10 hari tu tumbuhlah sikit-sikit je lah. Sikit-sikit tumbuh okey. Tapi kalau daripada esok memang dah tak terima semua. Nak menunggu 11, 12, 13 Zulhijjah macam Profesor Sebetahu, panjang begitu. Keluar bulu hidung dah tak lawa misal. Misal tiang elektrik 50 meter sebatang. Buruk betul tuan-tuan. Kalau misal tebal macam Datuk K tu lawa lah juga. Ini 50 meter selai, 50 meter selai macam tiang elektrik. Sini terkeluar, sini terkeluar. Tak cun lah. Jadi kita handsome siap-siap sehari 2 sebelum hari Sabtu tu. Dia korban yang kita nak buat ni, dia ibadat paling tua. Tadi kita sebutkan dia berkaitan dengan Nabi Musa. Jadi kalau tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu kalau tuan-tuan nak merasa macam mana perasaan ketika Nabi Ibrahim dia diarahkan oleh Allah menyembelih anaknya, tuan-tuan boleh buat perasaan tu ada. Masa bila? Minggu depan, start 1 hari bulan, hari Sabtu 1 Zulhijjah, tuan-tuan beli kambing seekor. Buat korban lah, beli kambing. Beli kambing hidup lah. Carilah di mana ladang, bentong ke muar ke mana ke. Beli seekor. Cari kambing yang cun-cun punya. Jangan cari kambing yang lebih kurang muka kita. Tak, yang lawa-lawa lagi. Lebih lawa daripada kita lah yang pentingnya. Yang cute. Kan ada kan binatang-binatang, ada binatang yang cute sebenarnya. Macam tuan-tuan yang beli kucing. Kucing tu walaupun dia binatang, ada masa kita tengok lawa, jatuh cinta kita kan. Jadi haiwan ni pun dia ada lawa dia juga. Jadi tuan-tuan cari kambing hidup, bawa balik ke rumah 1 hari bulan, hari Sabtu nanti. Ikatkan kambing tu dekat halaman rumah kita, dekat batang paik depan tu ikatkan. Sediakan tempat makan. Takkan tak biasa kucing bela, macam-macam bela ada binatang kan. Sediakan tempat makan dia apa semua. Cari yang comel lah, jangan cari yang buruk. Hari pertama dia duduk dengan kita, hari kedua, hari ketiga kita akan rasa dia dah jadi family kita lah, kambing ni. Saya ingat anak-anak kita pun dah suka siap taruh nama lagi. Manggil kambing tu dah panggil boboy ke apa kan. Boboy, dia suka lah kambing kan, comel. Nak kambing biri-biri ya. Memang comel lah kambing biri-biri. Macam Timmy Time punya kambing yang muka hitam, bulu putih, memang lawa lah. Jadi anak kita pun dah sayang, isteri kita pun dah suka dengan kambing tu. Dia jatuh cinta. Bibik kita pun lagi lah hari-hari dengan kambing, bagi makan, minum, time kita pergi kerja. Hari-hari kambing tu duduk dengan kita. Hari raya pertama nanti, tuan-tuan pergi sembelih. Apa perasaan? Percayalah, tuan-tuan tak akan sanggup buat. Apa sebab? Dah rasa kambing ni macam family. Bahkan kalau tuan-tuan ketika itu berkeras juga nak bawa kambing pergi surau untuk nak sembelih, keluarga kita nangis semua. Isteri nombor 1 lah, daripada malam tadi muncung. Awak ni takkanlah tak boleh consider langsung. Cuba ada hati perut. Kalau Yahudi pun tak macam ni. Kait dengan Yahudi. Aku ni nak korban. Cuba ada perasaan kemanusiaan sikit. Boboy tu dah duduk dengan kita 10 hari lah. Apa salah kategorikan dia sebagai ahli keluarga juga? Tak boleh. Saya dah komit lah ni. Tidur pandang dinding dia. Tak pandang kita. Marah. Bagi punggung dia.
Anak tak payah cerita lah, merajuk tak nak makan, menerak bawah meja, tak nak keluar, berpisah dengan kawan dia. Bibik meraung, telefon anak di Indonesia, kok mau dibunuhin? Kok mau disembelih, enggak ada hati perut? Kok gitu? Membawang dia dengan anak di Indonesia. Kita buat keras juga lah. Ambil kambing bawa pergi surau. Percayalah tuan-tuan, sambil peluk kambing sambil menangis. Wahai kambing, aku ni dah sayang dah ke kau sebenarnya. Kau dah macam family aku. Tapi aku ni nak menyaut seruan agama. Aku nak sembelih kau, nak bagi manfaat pada orang yang memerlukan. Aku korban kau, wahai kambing. Nangis. Kambing pula muka romantik, menangis. Kita menengok, aduh kau ni pandai betul buat muka sedih betul lah. Baru masuk sempang U-turn balik, okeylah tukar. Rupanya kalah kita. Itulah perasaan Nabi Ibrahim. Dia sembelih bukannya binatang, anak dia. Tapi kenapa kita tak dapat feeling sebegitu? Sebab kita tempahan. Kita tak tahu apa rupa binatang itu. Kita tahu pagi je baru sampai. Lah, kurusnya. Itu kita tahu. Dalam gambar gemuk. Berat sungguh Tok Imam ni. Biar betul. Tak tahulah, tertukar agaknya. Macam mana nak ada perasaan? Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada sunnah. Ini saya sebut 100 sunnah yang ditinggalkan. Ada 100 sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Salah satu sunnah yang ditinggalkan sekarang adalah mencantikkan haiwan korban. Mana ada orang buat ada sekarang? Nabi lu unta ke apa kan yang nak dikorbankan, dia akan pastikan lebih cantik berbanding unta biasa. Supaya unta tu rasa dia ratu cantik. Pakaikan apa, kalung, rantai. Nabi pakaikan. Jadi bila unta tu duduk berkumpul dengan unta lain yang tak disembelih untuk korban, dia bangga. Agaknya lah dia dalam masyarakat unta dia lah. Mau tengok aku. Akulah raja. Raja mana? Raja korban. Dia raja korban. Dia dilawakan. Tapi kita punya haiwan korban tak boleh beza. Antara lembu yang terlepas kat kampung dengan lembu korban sama je rupanya. Patutnya kita lawakanlah sikit. Sebagaimana kucing kita ada baju raya, takkan lembu tak ada pakai baju raya? Pakaikanlah. Pakai topi, pakaikan spek hitam, bukakan akaun Twitter dia ke apa ke. Tak ada benda lah. Dia jadi istimewa. Ketika itu tuan-tuan sanggup korban? Tak sanggup. Sebab lawa. Sekarang ni yang sanggup sebab tak kenal. Mana dia lembu nombor 6, haji ni, hajah ni, haji ni hasil kompak ya. Allahu Akbar. Tengok kita buat live gitu. Tengok. Tak ada rasa apa. Sebab aku bayar. Aku bayar. Ni lah aku tengok. Lembu bagi enak. Okey, ambil gambar sikit. Betul sajalah. Cuba lembu tu duduk tidur dengan kita seminggu. Menangis daripada malam tadi. Itu namanya pengorbanan. Begitulah kurang lebih tuan-tuan hadirin-hadirat sekalian. Zulhijjah yang akan menjengah kita minggu depan start hari Sabtu ni bukan bulan biasa-biasa. Ini bulan syarat dengan fadilat dan keistimewaan setanding dengan Ramadan sebenarnya. Ramadan ada puasa, dia ada puasa. Ramadan ada tarawih, dia ada korban. Ramadan ada Lailatul Qadar, dia ada haji. Dia ni at par. Bahkan dalam hadis sebut a'zam, lebih tinggi lagi kedudukan. Bahkan antara raya haji dengan raya puasa, mana paling legend? Raya haji. Apa sebab? Raya puasa takbir sehari je. Start malam raya sampai pagi esok. Naik saja Imam Bilal buat announcement tata cara sembahyang raya, tak ada dah takbir. Tapi kalau takbir raya haji 3 hari. Lepas tu saya zaman rajin melayan televisyen dulu, kerana ada penerbit, Ustaz kita nak buat rakaman takbir raya. Ada. Ramadan belum masuk, rakam dah takbir raya. Memang bid'ah betul masa tu ya. Belum Ramadan lagi, baru Rejab Syaban rakam dah takbir raya puasa. Tapi bila dia telefon kita tanya, ini siaran raya haji ke raya puasa? Dia kata raya haji. Raya haji saya pergi. Kenapa tak nak raya puasa? Raya puasa sekejap, mak tak dan tengok. Sebab malam tu mak sibuk buat kuih dapur, mana nak menengok kita kat TV.
Siang tu sibuk nak pergi sembahyang raya, balik dah tak ada, dah takbir. Tapi kalau raya haji 3 hari. Jadi dah lah popular sekejap. Mak pun suka, anak aku tu. Hari kedua, anak saya tu, anak saya saja. Jadi dia raya haji lebih hebat. Cuma orang Melayu ni masalah itulah, Nusantara. Bulan mulia Ramadan. Hari raya terhebat bulan raya puasa lah. Kita sama-sama memperbetulkan. Jadi selamat menyambut bulan Zulhijjah yang akan menyengah minggu depan. Jangan sia-siakan dengan peluang untuk melaksanakan ibadat yang rare dan juga ibadat-ibadat sunat yang banyak kita boleh buat. Masuklah sedekah, kita tolong orang, buat baik dengan orang. Cuma yang mustahak minta kerjasama bulan Zulhijjah, kalau boleh benda-benda tak senonoh ni, pause dululah. Nak buat ratu cantik janda ke apa, biar dulu, kemudian nanti. Buat bulan lain lah. Bulan apa? Muharram pun tak sesuai juga. Bulan Safar pun tak sesuai. Sebenarnya tak payah buat je lah, senang. Dia tiap-tiap bulan tu tak sesuai sebenarnya. Sekadar itulah saja ya, sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, kurangkanlah dan rawatlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.